Bismillahirrahmanirrahim. Solat tahajud. Solat sunat. Hazrat Iyas bin Muawiyah Muzani rahmatu alaih meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak kamu harus tunaikan solat pada waktu malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing. Mana-mana solat yang ditunaikan selepas isyak dikira sebagai solat malam, yakni tahajud. Hadis riwayat Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Saya ulang, Hazrat Iyas bin Muawiyah Muzani rahmatu alaih meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak kamu harus tunaikan solat pada waktu malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing. Mana-mana solat yang ditunaikan selepas isyak dikira sebagai solat malam yang ditahajud. Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Keterangan hadis. Apa-apa sahaja solat yang ditunaikan